kepala dia. Padahal bila dah tak ada staff, contoh jual sate kan, tak ada orang nak bakar sate, dia kena bakar. Lepas tu dia pergi juga buat kelas, dia buat hal dia, hal yang tak patut pun dia buat, memang tak rushing, tak perlu pun sebenarnya dia buat, tapi dia buat. Dia tinggal je kan. Kita orang yang 2-3 orang kat kedai ni terkangkang lah. Aku lah buat air, aku lah ambil order, aku lah hantar order, aku lah angkat pinggan. Kira dah tak ada teamwork lah. Memang balai lah masa tu, ujian lah. Memang Allah Ta'ala hantar brother ni kat aku, memang ujian gila lah. Faham. Memang Allah. Tapi still okay lah dengan dia. Okay, Alhamdulillah still okay. Cuma sekarang dah lama tak jumpa dia. Tapi sate tu Alhamdulillah, insyaAllah dia lagi kat Jalan Pil tu, Dizul Sate. Dia warisi daripada arwah ayah dia lah. Dia warisi dia anak sulung. Faham. Dia warisi lah. Kedai sate. Tapi kan sate tu, orang yang kerja sate panas. Asal pergi kipas sate. Allah bagus. Allah. Tapi jual sate nampak macam best lah. Orang beli mahal. Tapi orang tak faham proses nak buat tu. Susah kan? Betul. Susah tu. Kau involve sekali tak? Involve lah sekali. A to Z. Cucuk tak? Cucuk hantar orang cucuk. Kira ambil yang dah siap lah. Daripada potong daging tu semua dah kita orang yang potong. Daging, perap, perap semua buat sendiri. Lepas tu hantar cucuk je. Hantar cucuk je.